tidak disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita amalkan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam untuk ilmu ni, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'undika an tasiliha bi bayani dzaka'in wa hirsin wa ibtigha'in wa bulghatin wa suhbati ustadi wa tuli zamani. Kamu hanya akan dapat ilmu dengan sebab 6 perkara. Yang pertama, zakat, cerdik. Yang kedua, hirs, tamakkan ilmu. Nombor 3, bersungguh-sungguh. Nombor 4, pergi cari ilmu itu. Yang kelima, berkawan dengan ustaz. Yang keenam adalah masa yang diambil adalah panjang. Di samping itu, wasiat para ulama lagi selain daripada 6 perkara ni, masuk yang pertama ikhlas, 7. Yang ke-8, ambillah ilmu dari orang yang amanah. Kerana Imam Malik pernah berkata, al-ilmu dinun fanzuru ila amman ta'khuzuna anhu dinakum. Ilmu merupakan agama, maka dengan sebab itu dapatkan ilmu daripada orang yang beragama. Dan yang ke-9, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, penting bagi anak-anak, adik-adik dalam bentuk ilmu ni, supaya kita makin banyak ilmu, makin memiliki sifat tawaduk. Bukannya makin banyak ilmu, makin banyak musuh. Ini perkara yang telah diamalkan para ulama yang terdahulu. Bila Imam Syafi'i berkata, pandanganku sawab, benar, kad yahtamil khata, tapi mungkin ia juga mengandungi kesilapan. Dan pandangan sahabatku salah, tapi ia mungkin mengandungi kebenaran. Sekiranya kita mengamalkan perkara ini dalam bentuk ilmu, makin hari amalkan resmi padi, makin banyak ilmu, makin tunduk ia ke bumi. Bukan makin banyak ilmu, makin jadi seperti syaitan. Dan yang ke-10, adik-adik yang dimuliakan Allah sekalian, untuk ilmu ni letaklah matlamatnya keridhaan Allah SWT. Kerana mencari ilmu untuk tujuan dunia tidak akan menghidu bau haruman syurga, padahal ia sudah pun dapat di bau pada jarak 500 tahun perjalanan. Apa juga ilmu yang kita tuntut, matlamat akhirnya biarlah kerana Allah SWT. Bergaullah dengan orang saleh, amalkan banyak mujahadah, dan jangan disibukkan dalam bentuk ilmu ni dengan urusan-urusan yang tidak penting sehingga menyebabkan fokusnya lari. Apatah lagi, terutamanya kepada mereka yang menuntut ilmu agama, maka lebih-lebih lagi diingatkan hakikat ini. Mudah-mudahan Allah memberkati antum semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan peluang untuk ilmu ni menjadi sebab untuk antum dekat dengan Allah SWT, bukan jauh daripadanya. Kerana dunia ni tiada nilai di sisi Allah. Kalau ia memiliki nilai seperti sehelai kepak nyamuk, maka Allah tak akan bagi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ambillah pengajaran daripada kata-kata yang punca daripada hadis Nabi SAW ini ataupun asal sahabi. Moga-moga kita makin bersungguh-sungguh dan nampak hari tujuan sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.